Tiada sebarang tindakan tata tertib akan diambil terhadap bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Muhammad Puat Zarkashi, selepas beliau membuat keputusan meninggalkan parti itu semalam. Menurut laporan Astro Awani, Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata keputusan tersebut adalah pilihan peribadi Muhammad Puat untuk tidak lagi bersama parti berkenaan. Beliau telah berhenti, jadi tidak perlu sebarang tindakan tata tertib. Kita menghargai segala sumbangan yang telah beliau berikan kepada UMNO selama ini dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada beliau, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan kejohanan karate terbuka antarabangsa Milo ke-25 2026 di Stadium Titiwangsa hari ini. Semalam, Muhammad Puat mengumumkan beliau keluar daripada UMNO berkuat kuasa serta-merta dengan mendakwa UMNO Johor tidak mempunyai kebebasan dalam membuat keputusan, khususnya menjelang pilihan raya negeri Johor. Bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Johor itu turut mendakwa UMNO Johor dikawal oleh istana dalam proses membuat keputusan selain menyifatkan parti negeri itu tidak lebih daripada sekadar menjadi boneka. Mengulas lanjut mengenai tindakan beberapa pemimpin yang meninggalkan UMNO, Ahmad Zahid menegaskan bahawa parti menghormati keputusan individu masing-masing. Namun begitu, beliau menambah bahawa UMNO lebih menghargai kesetiaan ahli lama serta sokongan ahli baharu yang masih kekal bersama parti selain komited memperkukuh kekuatan Barisan Nasional di Johor. Yang penting ialah memberikan sokongan kepada Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi dan kesemua 56 calon Barisan Nasional bagi pilihan raya negeri Johor yang akan diadakan pada 11 hari bulan nanti, katanya lagi.